Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azim bin Razman, nombor metrik I24100559. Saya memegang watak Faiz. Assalamualaikum. Hai, nama saya Muhammad Safwan bin Muhrizan, nombor metrik I24107665. Saya memegang watak sebagai Amir dan kawan kepada Faiz. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afwan Azrahi bin Ahmad, nombor metrik I24107563. Saya memegang watak sebagai Encik Razak, iaitu seorang pensyarah di universiti. Okey semua, sampai sini dah jadilah kita. Tugas saya bagi tu jangan lupa buat tau. Okey. Terima kasih. Terima kasih, Sir. Kau, aku tengok dia 3 hari ni senyap je, okey je. Aku penat, man. Assignment integriti aku tak siap lagi. Markah assignment tu dah besar. Dah 2 kali aku gagal, man. Tapi kenapa kau tak jumpa si Razak? Kau minta masa dekat dia, aku rasa dia bagi je. Ya, asalkan ada alasan yang kukuh. Tak semudah tu, man. Ada sini beritahu, dia cakap kalau kau hulur sikit, confirm kau lulus. Hulur? Maksud kau? Rasuah? Kau tak faham tekanan aku. Aku anak rapat keluarga. Kalau aku gagal kursus ni, habis semua. Faiz, kau sanggup gada maruah sebab takut gagal? Tapi aku tak nampak jalan lain, man. The next day. Assalamualaikum, sir. Boleh masuk? Masuk. Assalamualaikum, sir. Maaf ganggu. Waalaikumsalam Faiz, ada apa? Saya tahu saya lambat hantar assignment. Minta maaf, sir. Assignment? Kenapa awak seorang je yang lambat? Saya tak terima assignment lambat ni. Saya merayu, saya tak perlulah bagi saya lulus. Saya ini. Bagi tanda penghargaan, saya harap saya boleh bantu saya untuk lulus. Saya faham. Sekarang belajar banyak dalam tekanan. Tapi ingat ini antara kita je. Saya boleh bagi awak lulus. Saya harap awak boleh lulus dalam perasaan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Few moments later. Sir, macam mana? Tak apa Faiz, awak tenang je. 1 minggu kemudian. Amir. Hari ni dah boleh semak wakaf. Kau dah semak ke? Aku dah cek sistem tadi. Aku lulus subjek integriti. Lega, weh. Dia sebab dapat markah ke sebab ulur? Kau nak cakap apa sekarang, Amir? Dunia sekarang bukan semua ikut buku. Faiz, aku rakam masa kau cakap tak siapa lagi tu. Aku dah buat rekod. Apa? Kau kena aku ke? Kita kan kawan. Aku tak kira nak kau. Tapi aku bukan nak tolong kau seorang je. Kita semua datang sini sebab nak cari ilmu. Three days later. Kadang-kadang kita rasa mendegur kawan itu pengkhianatan. Tapi bila kita biar dia terus dalam salah, itulah sebenar-benar pengkhianatan. Universiti bukan tempat beli markah, ia tempat bina maruah. Kalau kita benarkan rasuah berakar, apa lagi yang tinggal untuk masa depan? Faiz, kau sanggup ke gagal sebab takut jakat? Jadi, salam kau, maaf ganggu.
Faham kan? Bukan salah lagi. Saya ada. Kita